Video sebelum ni kita dah bedal gulai serati. Bila dah kenyang mesti nak tidur kan. Kalau korang cari chalet ataupun homestay dekat kawasan Bacok ni, korang boleh tengok video ni. Okay geng, sekarang ni saya dekat pantai Gelora Beach Resort. Pantai dekat Kelantan ni dia banyak private. Jadi kalau kita nak masuk dekat kawasan tepi pantai ni kan, biasaannya kita akan kena masuk dekat kawasan persendirian kan. Ada beberapa pantai belah-belah sana, contoh Pantai Irama, Pantai Melawi, tu kita boleh masuk Jadi kalau korang datang pergi ke Bacok, tak tahu nak tidur mana, korang boleh stay dekat Gelora Beach Resort. Okey geng, inilah dia Gelora Beach Resort. Banyak dekat sini bilik-bilik. Kalau yang korang tengok ramai-ramai tu, beg-beg tu semua budak sekolah tengah buat kursus, buat camp motivasi sini kot. Uish, sabar Wan, sabar. Try bubur moksu geng. Ni bubur otai kan, bubur dengan kuah kacang. Sekarang ni saya berada dekat rumah Pakcik Fendi ya. Rumah dia betul dekat depan sekolah kebangsaan Kubang Golok. Dia ada buka bandel kan. Jadi korang kalau nak cari baju-baju bandel, korang boleh datang support dia kat sini ya. Saya ingat saya nak sambal satu. Lepas tu kita akan bergerak ke Tumpat. Orang Kota Baru, mana orang Kota Baru? Sekarang ni kita dah masuk daerah Tumpat geng. Dekat Tumpat ni saya rancang nak pergi ke Masjid Kampung Laut. Korang pernah sampai tak Masjid Kampung Laut ni? Sebelum sampai dekat Masjid Kampung Laut tu, saya ceritakan sikit tentang Masjid Kampung Laut ni. Masjid Kampung Laut ni terletak 11 km daripada Kota Baru. Lepas tu Masjid Kampung Laut ni dibina pada abad ke-13 Masihi. Hari ni saya telah sampai kat Laman Warisan. Kita akan explore. Saya berminat dengan tempat-tempat macam ni, jadi kita akan tengok apa dekat dalam ni. Jom. Alright geng, saya akan ringkaskan cerita macam mana masjid ni boleh berada dekat sini. Pada suatu masa dahulu, sekumpulan pendawah Islam yang sedang berlayar telah terdampar di perairan Kuala Kelantan setelah kapal mereka bocor dilanda badai. Para pelayar tersebut dikatakan telah bernazar bahawa sekiranya terselamat, mereka akan membina sebuah masjid di tapak mereka berlabur. Dengan kuasa Allah, sekawan ikan alu-alu telah menutupi bahagian yang bocor, dan disebabkan itu pelayar-pelayar selamat sampai ke darat geng. Lalu masjid ini dibina di mana tempat kapal pendawah itu berlabuh. Jadi itulah ringkasan cerita tentang masjid ni geng. Kita akan tengok suasana belah dalam masjid. Dia ada looting geng. Itu ni atas. Sekarang ni kita akan bergerak ke Tumpat. Saya akan cuba susur jalan antara sepadan Malaysia Thailand. Let's go, kita tengok apa di sana. Okey geng, sekarang ni saya berada dekat sepadan antara Malaysia dengan Thailand. Ini Tak Bai, pintu masuk untuk ke Thailand. Kita sekarang dekat sini geng. Tak Bai tadi kat belah sini. Saya ingat nak ikut jalan Kasban tu, sebab jalan tu boleh tembus Rantau Panjang. Tapi okey geng, saya berada dekat sepadan Malaysia Thailand. Ingatkan ni nama belakang ni Jalan Kasban Saya ingat nak lalu sini kan, tapi jalan dia terlalu teruk. Jadi saya tak nak ambil risiko. Saya terpaksa patah balik keluar dan terus menuju ke Rantau Panjang. Kita jumpa kat Rantau Panjang lah. Saya gerak lupa perut je. Sana dah masuk belah Thailand, ini Malaysia. Jadi saya ingatkan nak ikutkan jalan sepadan ni, tapi jalan dia teruk sangat geng. Saya tak nak ambil risiko sebab terlalu jauh. Takut apa-apa hal kan. Hidup indah randa macam orang normal. Tak cari kedai ada masakan kampung, tapi payah sungguh makanan segera hot stimbung. Saya dah sampai dekat Rantau Panjang. Tu dekat sepadan geng. Saya ada nampak ada satu kedai kuih Kubah Guling. Saya ingat nak try lah. Ada Rantau Panjang Rantau Panjang geng. Jadi try kuih Kubah Guling. Tengok apa rasa dia. Biasa orang makan kuih apa kak? Ini Kubah Guling. Jadi inilah dia kuih Kubah Guling geng. Geng, kita akan try rasa kuih Kubah Guling. Dah ah. Baik, boh.